Kita punyalah menonong je bawa kereta. Tiba-tiba kena tahan polis, berhenti kat tepi. Rupanya road tax kereta dah 9 bulan expired. Sebelum kena tahan polis ni, aku siap bawa kereta tu masuk Thailand lagi. Tak sedar pun yang road tax tu dah expired. Itu yang terjadi last week. Masa aku tengah drive kereta nak bawa isteri pergi klinik. Minta lesen dengan IC. Dengan muka tegak confident yang aku bagi. Rupanya road tax tu dah 9 bulan expired. Memang tak perasan bila pakai road tax digital ni. Wife yang kat dalam kereta pun muka dah cuak dah. Polis kita agak tegas. Memang terbaik. Dapat juga surat cinta, surat saman, RM300 pun melayang. Balik daripada kejadian tu aku terus Google road tax renewal. Jumpa website bijak. Boleh semak, renew insurans dan juga road tax terus daripada phone. Rupanya dekat website ni ada option untuk bayar installment kalau kau tak cukup duit. Installment pula serendah RM50. Tak ada interest. Jadi kalau road tax dan insurans mati ketika kita tak ada duit, tak ada lagi rasa terbeban nak bayar sekaligus. Bijak ni bagi aku compare harga daripada banyak syarikat insurans untuk aku filter kan. Jadi kita boleh buat pilihan ikut bajet. Interface pun user friendly. Cepat je kita nak settlekan renewal road tax. Kalau renew melalui bijak, boleh dapat unlimited towing. Tak perlu nak add on. Ada customer support 24 jam. Baru terasa macam VIP. Sekarang road tax dengan insurans kita dah renew. Hati ni pun rasa tenang. So boleh tanya dekat wife, kita nak bercuti kat mana lepas ni? Untuk korang yang nak pergi road trip, make sure road tax dengan insurans tu hidup. Jangan sampai kena tahan macam aku, melayang 300. Pergi je ke bijak.my. Sebab dengan bijak, semua orang boleh jadi VIP. Ini baru bijak, bijak, bijak. Ini baru bijak.